Kalau emas bukanlah pelaburan, kenapa orang kaya simpan emas dengan kuantiti yang banyak tuan-puan? Emas tak bagi dividen. Jadi kenapa orang kaya tetap beli emas bertantan? Sebab mereka faham satu perkara yang ramai orang terlepas pandang. Jom kita bincangkan tuan-puan. Tuan-puan, pelaburan kena ada dua benda. Pertama, nilainya bertambah. Kedua, ia memberikan kita pendapatan. Emas harganya boleh naik tapi tak jana pendapatan tuan-puan. Jadi kalau bukan pelaburan, kenapalah orang kaya ini beli emas? Sebabnya mudah tuan-puan. Mereka lindungi kekayaan daripada kejatuhan mata wang. Tahun lepas, ringgit jatuh kepada RM4.80 per USD. Tapi emas pula naik tuan-puan. Sebab tu orang kaya dia beli emas. Bukannya nak kaya tuan-puan, tapi nak kekal kaya. Kedua, aset yang bebas daripada sistem kewangan. Yang mana tuan-puan, bank boleh bekukan akaun kita. Ekonomi pula boleh runtuh, tapi emas tetap ada dalam genggaman kita. Ketiga tuan-puan, mudah untuk dicairkan tapi susah untuk bocor. Yang mana duit dalam akaun bank senang untuk habis, tapi emas susah sikit tuan-puan untuk kita belanjakan. Jadi ia adalah kawalan perbelanjaan yang terbaik tuan-puan. So tuan-puan, emas bukan untuk kita cepat kaya, tapi untuk kita lindungi harta kita. Sekarang anda sendiri dah ada emas ataupun anda masih ragu-ragu? Komen emas kalau anda setuju. Kalau anda nak saya buat video beli emas dengan bijak, komen nak tuan-puan.